Jom ikut saya menjala ikan mungkus di Sungai Pahang. Let's go! Kalau korang nak tahu, ini adalah first time saya cuba menjala. Bersama Abang Azizi dengan Abang Hafiz. Memang otai lah dalam menjala ni. Memang mudah sangat dia ajar cara nak menjala. Tak cuba tak tahu kan geng. Jadi kita target ikan mungkus yang kecil-kecil buat goreng memang sedap. Jom kita cuba. Ni percubaan pertama saya tak guys. Cuba komen okey tak okey saya baling ni. Alhamdulillah berkat tunjuk ajar Abang Azizi, Abang Hafiz menjadi juga baling first try kan. Kita tengok alhamdulillah ada seekor 2 ekor ikan lekat. Ikan lalang panggil. Oh 2 ekor. Okey. Lepas tu bagi ketiga. Bagi Kita try sekali lagi. Cubaan kedua. Tepi sungai lepas banjir memang berselut lah guys. Jom kita try percubaan kedua. Bismillah. padu lah. Okey, cemerlang. Alhamdulillah try kedua di approve oleh cikgu-cikgu sifu-sifu saya. Alhamdulillah balingan ketiga banyak ikan mungkus lekat. Bak kata Abang Hafiz dengan Abang Azizi, it's about timing dan rezeki juga. Okey, selesai untuk hari ni pembelajaran. Kita punya hasil tangkapan. Tada! Alhamdulillah. Masak apa sedap ni guys? Ini pula ikan apa? Cuba komen dekat bawah. Seronok sangat duduk dekat kampung ni. Macam-macam aktiviti boleh buat. Okay guys, bye-bye.